Saya solat zuhur 4 rakaat tapi lupa dan tak ingat duduk tahiyat awal. Saya solat hingga selesai tanpa sujud sahwi. Adakah batal solat saya? Sebab ada seorang ustaz kata tahiyat awal kalau tak buat tetap sah solat. Mohon pencerahan. Baik. Dia sembahyang zuhur 4 rakaat. Patutnya lepas 2 rakaat duduk baca tahiyat awal, baru naik rakaat 3. Dia dah ingat. Dia terus berdiri, tak ada tahiyat awal dan tak ingat juga sujud sahwi. Apakah hukum solatnya, sah atau tidak? Dengar baik-baik, tahiyat awal hukumnya adalah sunat abad. Bila sunat ni kita faham dah, siapa yang tinggal tidak sampai tidak sah sembahyang. Walaupun sengaja. Tetapi kalau sengaja tinggal, perbuatannya makruh. Tidak disukai syarak. Dan tidak dapat pahala, tetapi sembahyangnya sah. Cuma kalau kita tertinggal, teringat sebelum salam yang kita tak duduk tahiyat awal, sunat kita sujud sahwi. Faham? Tak ingat juga nak sujud sahwi, sembahyang sah dah. Okey? Yang tidak sah sembahyang ialah meninggalkan tahiyat akhir. Kerana tahiyat akhir hukumnya rukun, makna wajib yang mesti buat. Okey?